Gerti. Okey, kacau okey. Gini So, Setahun sering sibuk. Dari mana banyak apa? Ada 7. Saya seorang Lebih lah. Most masih semua ada 3 orang. Lagi nak sama. Selamat bertugas dan terima kasih banyaklah ya. Tugas begitu. Take care, bye. Terima kasih. Sorry. Nah, kita lagi gerak sedikit. Boleh. Komander dia datang ke? Ya, komander dia datang ke kelas ke? Apa ya? Tempat kita nak tahu. Nak balik ke apa dia? Baik. Oh, okey. Awal lagi. Boleh pakai ni vape. So nak pergi intern dekat vape. Suami kerja apa? Mana dia punya borang ni? Tak isi borang ke? Roselia. Tak bagi terus. Ni makan apa? Apa umur sekarang? 52. Mulai dah 18 lah. 18, 16, 17. Tak ingat. Bagus. Boleh dia bagi. And sama dia ada dia buat nasi kalau dia buat kan. Tapi sedikit ke mana? Kalau dia buat sedikit dia ni abang kakak kat dalam tu banyak benda. Pagi kita tak masuk tu dia hantar barang. Oh itu ke? Ya, selamat dah Sekian selamat. Dia tak? Tolong. Boleh lah, aku tak hantar. Nak menang saya apa? Apa ni? Apa ni motor mak? Jaya apa? Baik. Baju baru ke? Baju kurung ke? Oh, saya semua. Tak pasal tu. Kan tu. Saya hantar baju saya. Boleh tak? Tahu tak? Tak boleh pula. Kita bagi mesej lah mahal ni. Adik angkat saya, adik atas saya. So you kerja apa? Isyarat. Isyarat. So akak jaga lah. Ada kami jadi lah. Aku pernah buka buka. Saya tu macam dia. Tapi kita solid dengan tu pun. Macam jangan tu.
إلى يوم الدين وعلى آله والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والذين يؤمنون Mana datang? Program ini simple saja. Tujuannya saya nak datang ke sini untuk berbuka bersama dan lengah dengan ibu-ibu dan ayah-ayah semua. Dan sambil itu kita mengeratkan lagi hubungan, dan juga di mana bulan Ramadan ini adalah di mana bulan kita penuh keinsafan, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan di mana kita bersama-sama untuk mengimarahkan masjid dan surau yang ada, insya-Allah. Jadi sepenuh bulan Ramadan ini, selain sebelum ini Pejabat Parlimen Bentong telah memberikan sumbangan sebanyak 160,000 kepada seluruh masjid dan surau dalam Parlimen Bentong, di mana 1,000 untuk surau dan 3,000 untuk masjid telah kita berikan seluruh dalam Parlimen Bentong. Dan selain itu juga kita pada bermula esok di Karak, di Sabai, kemudian dari Bilog dan Berangan kita akan memberikan sumbangan kepada keluarga-keluarga yang memerlukanlah, yang dipilih oleh wakil-wakil tempatan kita. Ada lebih kurang 800 keluarga kita akan berikan sumbangan, dan 900 termasuk 100 orang kita pilih yang akan diberikan oleh Ecobank juga. Jadi memang bulan Ramadan ini banyak program-program yang dianjurkan oleh Parlimen Bentong. Selain itu kita banyak sajalah program-program yang lain dari masa ke semasa. Kalau ada perlukan bantuan dan sebagainya, boleh sentiasa mencari pejabat dekat saja, Pejabat Parlimen Bentong di Batu Satu untuk apa keperluan tuan dan puan dari segi kesihatan, kebajikan, pendidikan dan sebagainya. Jadi selain itu saya juga nak beritahu bahawa hari ini kita akan menyampaikan sumbangan cek kepada Surau Taman Saga, permohonan untuk membaik pulih atap yang bocor, ceiling yang bocor. Nampak dari sini. Memang blended. Jadi kita akan berikan sumbangan sebanyak 20,000 pada hari ini kepada Surau Taman Saga. Kalau tak cukup, bagi dah cukup. Kita buat dulu yang mana yang penting, yang mana menjadi keutamaan. InsyaAllah dari masa ke masa kalau ada lebihan, kita akan berikan lagi. Sebab untuk tahun ini, untuk projek Mesra Rakyat, seperti yang sedia maklum, untuk surau dan masjid kita peruntukkan sebanyak 250,000. Jadi ada beberapa surau dan masjid memang telah kita luluskan, termasuklah salah satunya Taman Saga dalam 250,000 tu. Tapi kalau tengoklah pertengahan tahun ada lebih-lebih, ada lagi extra, kita akan tambah dari masa ke semasa lah. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Siapa? Sekali. Siapa pengurusi? Siapa ni? Pengurusi imam? Yang masjid ke? Boleh mas sekali lah masuk. Wakil. Banyaknya. Menina mata tengok. Ya tengok saja dah tengok. Okey, siapa budak-budak? Siapa rasa dia budak? Siapa rasa dia budak? Lagi siapa lagi? Dah. Ini. Okey, lagi siapa? Lagi siapa? Abang semua dah? Dah. Ni dah belum? Terima kasih. Okey, siapa lagi? Anak mana yang tertinggal? Dah, semua dapat? Hello. Ya. Dah, abang dah? Main sini. Sekolah kan? Oh, sekolah tak? Sinilah. Itu sekolah lagi? Siapa sekolah lagi? Siapa yang sekolah? Dah, cukup?
Dah. Sedap? Oh, okey. Dulu sikit lah. Tak, maksud saya kita makan ringan dulu lah. Okey lah, tak kelang kabut. Lagi? Ada yang kena kahwin? Akak ni bakar buat bakar tadi. Tak nak, tak ada pun. Macam mana nak rasa? Sama saja. Hewan. Banyaknya. Oh, banyak yang luar ni. Kosong je sekali. Yelah, berapa orang? Untuk agak ni masa tu. Sebab tu kita tak tahu lagi. Kita tak ada. Tak kenalah, ada senarai saya nak senarai nama. Tapi mesti B40 lah, maksudnya betul-betul yang perlu. Kita memang, pejabat parlimen memang ada bagi bantuan spek mata. Memang ada. Cuma kita nak senarai nama dulu, memang daripada B40 yang betul-betul perlu lah. Dan nanti maklum. Isi borang satu kali Tak, isi borang apa? Isi borang di mata. Kat sana mana? Spek mata mana? Kita terus pergi buat. Dia isi borang, dia tak apa lah. Dia maklum. Spek mata terus pergi kedai. Dia isi borang tapi kita suruh minta dia terus pergi kedai. Siapa yang nak buat tu? Siapa yang mahu tu? Hari tu bila? Hari tu bila? Tahun lepas kan. Tahun lepas tu bulan berapa? Dia duduk kan. Lepas makan. Sampai itu je, sampai Sarawak. Terawih kat desa ramai. Terawih sana. Terawih sana. Saya suka apa ni? Masyurah. Oh, saya jumpa Datuk diorang. Dia lah ketua lagi. Masih banyak. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنتنا السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تاما واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم أحينا بالإيمان ومسنا بالإيمان واشفنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان الله أكبر Saya lah untuk mendapatkan tiket kursi meja lah. Akan buat video kursi meja kan? Alright, jalan. Terima kasih yang bagi. Selamat malam semua. Terima kasih kepada tuan rumah Surau Desa Damai dan juga semualah karya ibu-ibu dan ayah-ayah semua. Terima kasih menerima kehadiran Jabat Parlimen Besar untuk tarawih dan moreh bersama. Difahamkan dekat sini buat 20. Tapi saya datang hari ni minta buat 8. Terima kasih banyak di atas kerjasama. Dan Imam sangat sedap suaranya. Kita datang jauh kan. Mungkin buat penuh tu ya. Apapun tadi saya berbuka di Surau Taman Saga dan sekarang di Desa Damai. Inilah rutin harian apabila di bulan Ramadan. Saya ingin juga mengambil kesempatan untuk saya bertemu dengan masyarakat di sekitar di kawasan surau dan masjid dan berdekatan untuk kita mengeratkan lagi hubungan kita, mengeratkan hubungan silaturahim dan juga mungkin masyarakat di setempat ini untuk mengutarakan isu setempat dan sebagainya. Jadi hari ini saya sedikitlah sumbangan saya akan berikan kepada bukan sumbangan lah, satu hati hadiah untuk pada anak-anak cemerlang di PKK dan juga duit raya. Orang kata duit raya kalau bagi bulan Ramadan lebih berkah. Tapi untuk budak-budak je lah, bukan untuk bapak, untuk mak. Dan juga saya difahamkan saya juga menerima permohonan untuk baik pulih kafar. Jadi saya dah bincang dengan wakil. Kafar berapa? Baik.
saya akan berikan sumbangan RM10,000 untuk baik pulih kafah. Jangan nanti lewat diri untuk bersama-sama untuk keselesaan anak-anak untuk belajar dengan lebih baik, dengan lebih cemerlang. Dan juga untuk permohonan-permohonan lain seperti kursi meja yang diperlukan oleh pihak surau, insyaAllah itu memang kita boleh berikan, tapi hujung tahun dia. Memang hujung tahun baru saya pejabat parlimen akan sampaikanlah pemberian kursi meja, apa-apa permohonan barangan yang diperlukanlah oleh mana-mana NGO, badan, surau masjid ataupun rumah ibadat yang lain-lain. Jadi apapun, terima kasih sekali lagi. Semoga bulan yang penuh berkah ini kita dapat terus banyakkan lagi ibadah kita. Kejap je kita dah 15 hari, lagi 15 hari kemudian kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi dari Pejabat Parlimen Bentong, saya ambil kesempatan untuk mohon maaf andai ada silap dan salah, ada kekurangan daripada pihak kami. Terima kasih banyak-banyak. Semoga hubungan kita terus erat, semoga Bentong terus makmur, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Maju sikit. Sini dek. Alright. Okay. Masuk belakang, masuk belakang. Saya anak yatim. Dah hari dah. Jangan bercoy. Lagi sekolah. Lagi sekolah. Sekolah. Kena tengah hari. Kena tengah hari. Apa dah tu basikan? Apa dia? Ya Allah baik ni. Kita nak pergi moral ke mana ni?